Okey, pertama-tama kau pusingkan bola tu baru baling. Lepas tu kau tangkap. Cuba kau buat. Kalau salah aku sepak dengan kau. Apalah, membebel je kerja kau. Diamlah muka hitam. Pusing-pusing macam tu ke? Ha, betul. Sekarang cuba baling. Ya! Gigi kuning. Oh, maaf sengaja. Weh, tali kasut kau okey? Kurang dasar nak kocai apa benda lah. Elak lah, aku tak sengaja. Tak sengaja pala otak kau. Sekarang ni kau aku pula tali kasut. Dah, ikut aku. Mana tu Zubel? Sekejap lah aku. Tapi lagi satu. Ini terbuat dari plastik. Made in China. Leh, tak ada tulis pun. Weh, anak kocai, aku dah beli dah. Pergilah pakai. Macam, rating berapa? 10/10. Berkualiti dia macam Korea, gila. Yelah. Tapi terbuat dari China. Tapi muka dia macam Korea. Top up belanja aku lah. Pala otak kau nak belanja top. Asyik nak mencarut je. K-pop ni. Pala otak. Kau. Sekali lagi kau mencarut aku tepuk muka kau. Ni last warning ke? Mari kan mulakan adventure baru. Diam boleh tak? Tajuk kali hari ni adalah berumah hantu makan orang. Dia bukan makan orang je tau. Dia cuma nak makan orang. Lepas tu kocang-kocang dia. Lepas tu nak menjadikan dia green shake. Tapi sekejap. Ni petualangan dah lama kan? Kita kan dah pernah buat sebelum ni. Itu pun tak tahu. Betul lah. Pasal gigi kuning ni pun tak habis-habis nak petualangan seram. Itulah sebabnya. Asyik-asyik tu petualangan seram. Asyik-asyik petualangan seram. Dah lah aku hampir je kena potong kepala hari tu. Lah relax lah. Itu cuma sikit. Tapi kali ni aku tak nak bertualangan hari ni. Tak nak bertualangan. Aku report kat polis yang biar kau tak nak bertualangan. Apa kau cakap? Aku tepuk muka kau lah. Nak nyemas saja kau takutnya. Tapi ada segregation kejap. Aku nak ambil jap. Tapi apa ambil je lah. Aku tak takut pun. Susahnya. Bapak kuningnya air kencing siapa ni? Babel, tolong tutup jap. Okey. Sekarang ni aku nak ambil sesuatu yang surat yang sangat bahagia. Apa ni? Suruh buat kat fast food McDonald tapi boykot. Kau kan selalu makan kat McD ataupun buat kerja lain. Aku tahu. Korang kerja kat Mary Brown. Itu kan fast food juga. Bagus juga tu. Boleh lah. Jomlah kita kerja. Tapi masalahnya aku nak tukar topeng. Itu apa benda tu? Aku nak muntah dah. Sesuatu yang sangat mengerikan. Apa tu? Ada benda yang merepek ke? Sekarang ni siapa yang nak bertolongan? Apa kata aku jadi ketua kat kedai tu? Anak kucai itu kan susah. Macam mana nak buat? Tapi hari ni awet korang dah kena curi dengan orang bubble. Ini semua salah kau. Kau pergi curi awet aku kenapa? Kau curi awet aku sekali Yelah. Tengok si tali kasut ni dah ambil semua girlfriend kau tahu tak? Kali ni siapa nak report polis, sila rapor tau. Nanti kita akan balas dendam kepada bubble ni. Tutup lah. Kalau kau tak tutup lagi, aku sepak muka kau. Blah. Dah lah, aku nak belah. Kau ni nak bonteng je kerja korang dari adventure tau. Tapi girlfriend aku dah mati. Macam mana kau boleh rembat? Kan Zubel? Itu pun logik juga kan? Girlfriend Giga pun dah mati. Pandang muka. Kau ni tak baik tau. Baca Al-Fatihah sekarang juga. Tak ada buang kau. Wah! Fuya, hebat juga kalau aku buang dia juga kan best. Aku pun ada macam tu. Bukan macam kau, petek. Aku bukan petek, aku gigi bodoh. Kalau kau cakap macam tu sangat, aku buang kau dari sini. Dah, pergi buat kerja. Hoi. Okay, ni pertama kali kita kerja kat sini. Zubel, macam mana kau jatuh? Biarlah dia. Aku tak kisah pun. Sekarang ni aku nak onkan semua mesin ni. Tik. Cashier dah buka. Ais dah buka. Ini tu pun dah buka. Ini pun dah buka. Tu pun dah buka. Sekarang ni semua buatlah kerja. Takutnya. Tapi aku nak goreng kau boleh. Ni aku goreng ni pun boleh juga kan. Nanti jadi ayam goreng. Sedap Enggak. Itu manusia bukan ayam. Kalau kau nak kerja sangat, baik kau berambus je. Kerja sangat ke tak payah kerja. Nak order sesuatu? Siapa ni? Kami ni lah yang order kat Mary Brown tu. Ya. Okey. Saya nak order ayam goreng satu, burger satu, air Coca-Cola satu. Tapi boykot lah juga. Tapi nak yang apa-apa je lah nak, bye.